Nabi SAW melarang membeli anak haiwan yang masih dalam kandungan ibu dia, kerana ada kejahilan. Jahalah disebut, ketidaktahuan. Nampaklah mak dia gemuk macam tu, macam dibunting. Jadi ada kejahilan, ada jahalah. Yang kedua apa? Ketidakpastian, gharar, bahawa anak itu akan lahir selamat. Lahir mati, pembeli itulah rugi. Yang penjual untunglah, dia dapat duit je. Tapi syariat nak kata dia menjaga kedua-dua belah pihak, penjual dan pembeli. Demikian ada kejahilan dari segi berat dia, keadaan dia, cacat tak cacat, ada jahalah dan ada gharar. Yang kedua, menjual susu yang masih di dalam kantung. Sebab nampaklah kantung tu penuh, cumanya tak nampak susu tu. Susu tu betul ke itu susu? Kan perah-perah tak keluar apa-apa, atau dah perah-perah tapi tak sedap atau rosak dan sebagainya. Jadi di situ ada jahalah dan ada gharar. Kemudian membeli hamba sahaya yang melarikan diri. Ini memang cabaran lah zaman dulu. Perbuatan dia lari itu salah lah. Syariat larang hamba sahaya melarikan diri. Jangan tuan-tuan ingat benda ni remeh. Tak, dilarang. Nak kata syariat menjaga hak-hak semua. Tapi andai kata tuan tu dah hilang hamba sahaya, dia lari dah. Apa dia buat? Dia pandai-pandai akal, dia fikir-fikir, dia kata tak apalah, aku jual lah. Dan ada orang yang minat. Oh, hamba kau dah lari tak apa, aku belilah, kau jangan risau. Agak-agak dia dapat harga yang istimewa tak? Mestilah dapat istimewa sebab dah lari. Harga dia turun lah. Tapi syariat kata apa? Tak boleh. Sebab apa tak boleh tuan-tuan? Kerana ada gharar, ada ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Untuk nak jumpa dan nak serahkan. Jadi ada risiko di situ. Dicari-cari tak jumpa pun. Jadi ada gharar di situ. Baik, kemudian yang keempat, membeli harta rampasan perang yang belum dibahagikan. Harta ghanimah. Tak boleh jual, tak boleh beli. Sebab apa tuan-tuan? Gharar dia menjual apa yang bukan milik dia lagi. Ini pun dilarang, betul? Kita ada sebab-sebab lah. Kita ada jahalah, ketidaktahuan, ada gharar, ketidakpastian. Dan ada antara juga benda yang dilarang ialah menjual apa yang belum lagi milik kita, sebab belum lagi dibahagikan. Baik, kemudian membeli zakat sebelum diterima. Ini samalah. Contohnya orang miskin tu, dia memang asnaf. Dia dijanjikan untuk diberikan sebuah kereta, contoh. Tapi belum apa-apa lagi dia nak jual lah. Tapi syariat kata tak boleh, sebab dia belum terima lagi. Kemudian yang keenam, melarang darbatul ghais. Penyelam yang menyatakan kepada pembeli dia akan jual apa yang dia dapat masa dia menyelam tu dengan harga sekian-sekian. Contohnya dia penyelam harta karun ke, atau dia penyelam apa-apalah benda-benda yang mutiara-mutiara. Dilarang juga. Kenapa? Dia menjual barang yang dia tak miliki lagi. Dia baru nak menyelam, belum apa-apa lagi, dia dah buat perjanjian dah. Dan ada gharar, ada jahalah, semua tu ada. Boleh jadi menyelam dia mati terus, naya je, padahal duit dah bagi dah. Kata Nabi SAW, janganlah beli ikan yang masih di dalam air, kerana dia menjual apa yang dia belum miliki. Ada kejahilan, ada ketidakpastian. Menjual buah yang belum masak, ini pun ada ketidakpastian. Kerana boleh jadi sebelum buah tu masak, dimakan oleh ulat, dimakan oleh binatang. Menjual bulu yang masih ada pada badan haiwan tu, sama juga. Ada gharar, ketidakpastian. Sejauh mana bulu tu dapat diambil daripada haiwan tu.